Tak sabarnya nak pergi KL. Perhatian, sila letak beg untuk periksa barang yang larangan. Okey, semua barang, elok. Terima kasih. Sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kapal terbang akan tiba di Kuala Lumpur. Terima kasih daripada Charger Airplane. Betul tu, dah nak sampai ni. Terima kasih, sila bawa beg untuk pergi. Wah, betul lah. Jom. Hah, tu dia. Hey, nak pergi KL ke? Nak. Okey, naik taksi sekarang. Okey, dah sampai. Yeay, akhirnya sampai juga. Wah, aku sekarang kat Kuala Lumpur. Cikgu Mach, kawan-kawan, hai. Hai, apa khabar? Cikgu Mach pun pergi KL juga. Ya, Adam 99 pun sama. Hai. Hey, Adam 99, kawan baik aku. Hai. Wah, dia ada kawan baik dia, tapi kita nak pergi mana? Betul juga, kita sini nak pergi hotel. Hotel, ye, Adam 99 kesian ke kalau kau tak ada duit? Ada, banyak duit aku kaya tau, aku simpan duit, lama-lama jadi bukti, aku memang tiap-tiap tahun menabung duit. Oh, baru aku tahu, sebab Adam 99 cakap. Betul, kita pergi rehat, baru datangkan, jom. Okey, dah rehat, jom kita pergi hotel. Bintang, Ing dan Zender. Macam pernah nampak. Itu kawan aku. Hey, Kenapa ni? aku bagi ruang hotel, aku B. Apa ya? Belanja. Hotel. Hotel tu apa? Hotel tu adalah sebuah tempat yang kita boleh rehat je. Faham. Aunty, Ya, nak apa? aku nak tinggal di hotel selama 20 hari. 20 hari? Biar betul. Ruang apa kamu mau? Untuk bilik 37, hanya aku, Adam dan Max. Bilik 38, hanya Cikgu Mach, Zander, Bintang dan Ing. Dan bilik 39, hanya Azam, Firdaus, Radi dan Rizwan. Oh, okey. Nah, kunci kad. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Wah, cantiknya ruang hotelnya. Cantik kan? Memanglah cantik. Apa lagi, kita rehat 7 minit, lepas tu, kita pergi shopping mall, ajak kawan-kawan kau sekali. Okey. Hai, saya tanya ni lagi, kalau nak bercuti, kita kena harus pergi bandar untuk bercuti. Contohnya macam hotel. Best juga kalau nak pergi hotel. Kalau tak dapat, apa nasibnya? Okey, itu saja episodnya. Ada 2 episod lagi. Episod 12, kita main arcade sampai menang dalam main arcade. Dan episod terakhir adalah sebuah pengumuman tahun baru. Dan siri ini akan tamat secara rasmi. Bye, jumpa lagi.